Khairul Aming dulu pun pemalu juga. Dia rasa cringe dengan suara dia sendiri. Tapi hari ni dia jadi milenial sebagai seorang content creator. Dia ni introvert. Dulu kalau dia nak buat live 30 minit, dia ambil masa sampai 2 jam untuk prepare. Kita nak buat aiskrim dengan menggunakan Hari ni kita nak buat coklat aiskrim dengan hanya menggunakan Hari ni. Tapi sekarang dia boleh buat live lepas 10 tandas. Ada 2 perkara yang menjadikan dia berjaya. Pertama, dia konsisten. Dia ni buat video daripada 2016 tapi tak berjaya pun. Tapi dia tak stop kat situ. Kedua, dia study. Kenapa ada video dia berjaya, kenapa ada video dia gagal. Dekat situ dia tahu macam mana nak improve video-video dia. Satu lagi, dia ni memberi semula kebaikan yang dia dapat kepada komuniti yang sokong dia. Dia buka kilang dekat Kuarter Baru dengan tujuan untuk berbakti kepada masyarakat tempat dia membesar. Dan terbukti dia menjadi salah satu presenter